Seorang lelaki berusia 66 tahun yang juga anggota majlis sebuah pertubuhan agama hari ini dijatuhi hukuman penjara lebih 13 tahun oleh mahkamah. Ini bagi kesalahan mencabul dan melakukan serangan seksual ke atas remaja lelaki 12 tahun yang bermalam di rumahnya. Remaja tersebut adalah anak kepada kawan si pesalah. Dia sering menawarkan diri untuk membawa mangsa bagi aktiviti-aktiviti sukan. Pada Jun 2023, dia menyarankan agar kanak-kanak itu bermalam di rumahnya sebelum berangkat ke Malaysia untuk kegiatan sukan. Namun, semasa remaja itu sedang tidur, dia dicabuli dan diserang secara seksual dengan sebahagian perbuatan itu dirakam si pesalah. Remaja itu terkaku dan berpura-pura tidur. Lebih 2 jam kemudian, dia mengadu kepada bapanya bahawa dia dirogol dan lelaki itu diberkas. Di mahkamah hari ini, warga emas itu mengaku bersalah atas 3 tuduhan dengan lagi 4 tuduhan diambil dalam pertimbangan semasa hukuman dijatuhkan. Demi melindungi identiti mangsa, butiran seperti nama, rumah dan pertubuhan agama di mana pesalah bergerak aktif dilarang mahkamah untuk didedahkan.